Selamat kembali bersama kami di Nak Kekek Latu bersama saya Aidil Jufri. Saya Alfa Fuad. Dan kami mengucapkan belum. Podcast ini ditaja oleh Frida, ejen masyarakat. Kalau nak jual beli atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida, ejen masyarakat. Kalau call pasti angkat untuk masyarakat. Kalau tipu tidak berkat. Ya, man. Selamat. Belum. Masih berpuasa ni. Happy. Happy Home Remedy Day. How's your bulan puasa, man? Alhamdulillah, everything went smooth criminal. Okay. Same goes for me. Everything is nice. I get to meet old friends. Dapat berbuka bersama. Oh no, me no. Why? No old friend, all new friend. Why all your old friends? Adalah. Cuma maaf lah ya, lagi 2 minggu nak beraya yang last week, this week aku dah busy sikit lah. Of course. Memang aku rasa bukan kau seorang. Aku rasa ramai yang busy. Yang bini dah cakap tak boleh keluar. Yang ada sebab mungkin aku tolong kemas. Sampai rumah jiran aku kemas. Rajin sangat. Asal tak sampai blok aku? Apa dia? Jauh. Jauh. Rambut lalip. Macam mana? Kau ada pasal rambut lalip? Ada. Maklumlah ada anak kan. Semangat sikit nak letak buka klip. Aku dah letak kat tingkap, pergi rumah Ian, letak tingkat 2. Tingkat 2? Patah balik tingkat 3. Dia tembus tingkap mana kan? Kira panjatnya pelan-pelan. Dari rumah kau dekat kapak dah tahu mana tu rumah kau. Dah tahu lah. Orang tengok macam asal macam tu lah. Lepas 3, 2, 3. Perangai mak aku siapa. Dulu kan kapak aku facing dapur aku facing kapak kan. Dia letak kat lembut lalip kat tingkap dapur. Jadi dia cakap kalau tak tahu tengok atas tingkap tu ada lembut lalip tu rumah dia. Facing the road. Tingkap, aku letak koridor aku all the way sampai lift. Sampai lift. Habis? Gila babeng. Gila siapa yang letak. Okey lah, lagi berapa hari kita nak beraya ni? Kita ceritalah dari kecil macam mana kita first day kita punya raya, bercollect duit collection. Collection duit raya ni best. Tapi first, sebelum tu biasalah first day raya. Pagi raya pergi mana? Pergi masjid. Sembahyang raya. Jangan lupa. Dulu aku kat rumah lama dengan rumah parents aku lama, ada depan blok ada bawah blok tempat orang terawih. Yes. Kira dekat. Dekat ya. Tu kira boleh pun ada. Boleh ada? Ada. Yang bawah blok ke? Dekat open car park. Open car park. Yes, open car park dulu. Open car park kat mana je boleh? Sebelum ada multi-story, relax. Yang dekat badminton court playground tu Tak, bukan. Yang rumah lama kau tu kan? Kan dulu multi-story. Sebelum multi-story dia open car park. Iyalah, yang sekarang ada badminton yang ada apa tu playground dengan badminton court dekat dengan gantry tu kan? Ada badminton court? Aku tak tahu. Ke aku yang salah? Tak. Ada badminton court kat situ. Setahu aku badminton court is between the block. Okay. So first day, where do you usually go to first? Time kecil-kecil. Time kecil-kecil. First day Standard lah. Pergi kubur. Kalau tak pergi kubur tu jam, dapat jam lah, U-turn lah. Aku selalu pergi sebelum raya. Yes, aku tahu. Then, kau pergi pagi raya kira? Pagi raya. Kami tahu arwah bapak aku macam tayar lah, nanti jam, lepas tu pergi bulan puasa. Okay lah. Then cancel. Firstly pergi rumah sebelah bapak kan. Benda atur nenek lah. Biasalah rumah mandak aku. Lepas tu kau akan jumpa saudara sebelah arwah bapak aku. Stand by duit raya. Itu je time kecil-kecil. Duit raya, main bola, makan, duit raya. Itu je aku fikir. Main bola. Saudara aku semua main bola. Duit raya, makan. Ni je aku fikir. Tak ada benda lain. Yeah. So same goes to me. Aku rasa it's quite straightforward. Orang kalau nak cakap the word boring macam kau ajar pula kan. Because aku tengok orang semua macam sibuk pergi rumah sebelah dia ni, pergi rumah pakcik, pergi mana. Tapi untuk aku, first day aku will have always this one cousin who is always the first one. Pasal dulu arwah atuk aku tinggal aku kan. So the first one pagi-pagi mesti dah sampai. Aku belum bangun dia dah sampai. Dia satu family. He's always the first one. And then lepas tu aku rasa dia dah balik. Then kita keluar, and I will spend my whole first day raya
dekat rumah grandparents yang sebelah bapak aku. Okay. And then kat sana pun ada orang datang lah kan. But the thing is aku yang tak keluar, aku yang tak gerak. Aku duduk satu tempat lah. Kan dulu kalau aku raya kan, pergi rumah arwah atuk aku lah, tinggal dengan mandak aku pergi arwah bapak aku dengan arwah atuk aku buat apa? Raya tiap-tiap tahun sama, lawan dam. Tu my cousin, betul tak? Tu kira dia punya rutin lah. Rutin datang, semua main dam. Rokok kat luar rumah? Tak ada rumah, aku kunting lah. Dulu mana isap aku luar rumah dalam rumah isap aku. Tu lah, diorang dua. Nak main? Tak nak. Aku confirm kalah main. Boleh panik tak tengok diorang main? Ini dua orang tu betul tak betul asyik main dam. Tiap-tiap tahun. Without fail, mesti lawan dam. Tapi kau pernah kena marah macam hari raya kau pergi satu tempat juga? Just tak lah. After that go to ni lah mak aku punya side pula. Okay. That means kau pergi dua side lah. Dua side, yes. Because aku kan cakap aku duduk satu tempat which is my grandparents place. Nanti aku tidur. Bila tak ada orang aku tidur. Tak ada orang aku tidur lah kan. Tidur lah mesti lah. Kena marah. Hari raya kau tidur. Habis dah buat apa? Tengok TV makan kuih je. Sama lah. Pernah pasal nanti dah side bapak aku, tu pergi side mak aku pula. Side mak aku semua dah mata dah gini-gini. Tu dah kira dah lama-lama. Dah petang kan, mata semua dah gini-gini lah. Dah koma-koma kan. Dah banyak-banyak makan. Dah banyak makan lah. Dulu mana ada sibuk nak bergambar semua macam sekarang lah. Dulu pakai film Amet. Okey dah habis satu gambar. Sekarang okey lagi sekali. Dulu raya dengan sekarang raya lain. Dulu filem mahal. Filem mahal. Nak cuci gambar lagi. Dulu mana ada nak ambil gambar. Dulu semua handphone yang 3110 tu. Main snake. Tak ada pun tengok movie sama-sama dengan saudara. Tengok sinar lebaran semalam ya. Semalamnya. Tengok cerita kelakar semalamnya. Gitu je. Nak tengok YouTube pun tak ada dulu So apa TV main kita tengok Cuma gitu je lah. Tapi tu pasal aku cakap dulu raya yang penting duit raya, makan, main bola. Ini je dalam kepala otak aku. Of course lah, bila kita budak-budak tu kita memang duit raya tu is the first thing kita nak kita tunggu-tunggukan bila raya tu. Okay, paling happy sekali apa? Pasal duit raya kau dapat berapa banyak? Mesti kau nak buka. Kau buka on the spot tu? Apa? Aku pernah buka on the spot. Bayar $5. Pang. Sama baru bapak kau. Mak aku kasih sepak Ken dia kasih. Macam biadab lah. Yeah, of course, macam kau buka depan, kau dah dapat kat depan pintu atau khabar. Bayar $5. Baik. Pang. Dulu ya main lah. Ingat je aku cakap, pedosing selinga. Rasa macam itulah. Ya. So for me memang parents aku tak kasi kita buka on the spot. Memang tak kasi actually. Dia kata simpan bag, balik korang nak kira ke nak apa ke, korang balik. Itu tanda macam adab lah dengan tuan rumah. Pasal kadang-kadang orang pun tak tahu dia kasi berapa $1. Kita tak nak malukan dia. Correct. Kita tak nak. So macam dulu kalau kita dah balik every outing example first day ke second day ke third day, aku 3 beradik akan duduk atas katil rumah aku. Kita akan buka semua satu-satu. Dah campak sampul kasi mak aku. Mak aku nak reuse apa? Itu normal. Ini normal. Mak aku reuse. Sampul jangan koyakkan, buka pelan-pelan. Kasih balik mami, nanti mami pada pakai. Ini reuse tau. Ya. So kita duduk atas katil mak aku. Kita buka semua campak envelope kat mak aku. Gitu je. Kau ajar korang ada haka Tak lah, maksud aku just kau campak kena muka mami saya semua gini. Tak lah. Tengok begini kau ajar anak aku ni. So kita campak, dan kita kira. Kita will take the other days punya. Kita letak dalam satu envelope tau. Okay. Terus kita put together, letak satu envelope. Each envelope ada nama kita lah. Tebal babe, envelope tu dapat duit. Sedap lah dulu kecil. Kau dah 200 ke atas. Kau dah gila. Wah, 200 ke atas dah gila kan. Dah banyak. First day paling banyak kau pernah dapat? First day Only first day. Okay lah, 100 and above lah. Okay. Pasal aku tak kira banyak rumah. Aku banyak. Semua akan jumpa satu rumah dulu je first day. Actually kita boleh aku jejak that 220 gitu for that first day. Because selalu nenek-nenek kita, atuk nenek kita yang kasi banyak. So I think
itu yang boleh buat sampai 200 lah. Aku 100 plus lah, maybe lah that. Yeah. So and orang lain kasih dulu, kita $2 apa minimum, right? Kira kan dulu kau nak cuy macam merah. Kau dapat jangan cakap merah, Mat. Kau nampak hijau kau dah senyum. Dah senyum. Mai habis aku. Ni kau dapat hijau kau dah senyum. Tak senyum mau. Alah, kira kau macam merah. Merah tu kira kau rapat dengan orang tu kau boleh dapat. Kalau kau tak rapat kau jangan harap dapat merah. Biru? Biru atuk nenek atau mak bapak kasih. Itu rare tu. Biru rare. Biru pada aku is only my atuk nenek and my parents. Tu je yang aku pernah dapat biru lah. Duit raya kira kan $2 dah kena dah bagus. Yeah, of course. Sebab tu kita tanya aku, nanti kita suka tanya mak aku, hari ni berapa rumah? Nanti kita kira from the minimum $2 times 8. Ya, okay, itu dengan parents. Kira kalau dia kasih more than $2, kita dah bonus lah, lebih dari 16. Dulu hari raya kan third week kan ni tau, untuk bekerja tau. Third week? Third week raya bekerja tau. Okay, rumah siapa kita nak collection? Bo'o lah. Bo'o? Budak-budak sekarang tak buat lah. Macam dulu tak, kita okay, kita nak raya rumah siapa? Kumpul member-member kan. Okay, kita akan rumah Melayu. Oh, kau lah one of them. Of course one of them. Aku dah kasih si aku buat macam itu dulu. We have this thing tau. Aku tak tahu if sekarang masih ada orang buat. Aku rasa dah tak ada lah. Random kids knocking on the door. Tak ada kena-mena dengan kau, bukan kawan anak-anak kau, tapi dia ketuk rumah kau. Cik, saya nak beraya. Saya nak beraya. I mean, tak salah. Dia macam kira ala-ala kampung spirit. Ya, kampung spirit, yes. Macam, tapi masalahnya kau nak bagi kampung spirit. Kampung spirit, satu kampung tu kenal budak-budak dia. Masalahnya yang ketuk rumah kita ni, kita tak kenal. Tak kenal lah. Macam aku, mana? macam aku, okay, budak-budak boleh. Okay, kita raya boleh aja. Faham tak? Make sense. Tapi masalahnya semua orang kat Boon Lay kenal kau ke? Apa dia? Kenal. Satu Boon Lay kenal kau? Kenal. Kita kampung boleh kuat dulu. Okay, in that case, fine. That means satu Boon Lay place tu kat area rumah kau, kau punya sedap kawan kat sini mak dia kenal korang. Dia ni makcik ni kenal korang pasal nampak korang main-main kat bawah, pernah berbual dengan korang. Fine. Itu kenal. Korang pernah interact with each other. Tapi kalau like a total stranger ketuk pintu rumah kau, cik, saya nak beraya. Bukan kawan anak-anak kau, bukan kawan kau, bukan kawan kau punya anak. You know, kau tak pernah nampak budak dia wujud. Dulu kira tu the 80s dah buat lah tu. Jadi like macam sampai ke 90s kalau faham. Like I say, kalau kau cakap kampung spirit, the whole kampung know each other. Means benda tu terbawa-bawa lah. Sampai aku dah besar kan. So kau masih buat? Sabar. Okay, kau cerita kau tadi. Okay, aku sambung dulu Okay. So bila kau tak kenal tu, kau buka pintu, mak aku nampak, okay lah kau nak beraya, kita faham. Nak raya, okay, never mind. Masuk, letak air tak pegang, kuih tak pegang. Cik, kita nak balik. Might as well aku kasih duit raya kat depan pintu je, terus kau balik kan. Yes. You get what I mean? Aku bukan jahat. Aku cuma nak cakap yang I don't know how they do lah. For me and budak-budak Boon Lay macam okay, kita kena pergi rumah ni beraya, kita kenal, minum kasih habis, makan kuih habis, baru kita keluar. At least it makes sense. At least korang interact, berbual, you know. Taklah bukan suruh korang berbual main game lama-lama. Tak. At least macam berbual, you know. Kadang-kadang sampai mak aku tanya, korang ni tinggal mana and all that. Oh, kita tinggal Bukit Batok. Bukit Batok sampai Jurong? Jauh apa? That's right. Tu bukan kampung spirit. Kata nak raya apa pasal lah ni? Itu bukan kampung spirit lagi. Tu dah pergi negeri kampung lain. So macam might as well. Kadang-kadang macam bukan mak aku jahat, but sometimes mak aku cakap tak apa, mak aku kasih je excuse kita nak keluar, tapi mak aku kasih duit raya in front of the door. Okay, tu kau buat gitu kan? Ni aku punya kan. Lepas tu dah tak buat lagi. Itu primary school, secondary school dah tak buat lah. So dah bila aku macam makin meningkat umur kan, dah abang-abang gitu kan dah. Sekali dah tahu bos saya kewit mak aku, tutup pintu, nanti udah tutup. Padahal dia buat primary school. Habis lepas tu dah melerik sangat. Tak boleh ni, kita ni bukan orang senang sangat nak si budak-budak duit, kita tutup. Okay. Ada pula budak datang, alamak, Assalamualaikum, aku pula tengah main PlayStation. Nanti kau habis tengah tengok kan, ni mari kita beraya.
Apa? Cabut lah siapa Lari. budak-budak. Aku kan buat gitu. Siapa lari lah? Lari lah budak-budak. Tu semua bayar-bayar dia aku pula lah. Okay. Tapi aku tak kenal. Aku cakap nanti korang nak beraya. Oh my god. Yeah, so macam mak aku tak kasi aku lah pergi macam pergi rumah orang yang tak kenal, you know, and all that. But the first 2 weeks kira Family. Kita habiskan pukul habis family. Pasal third week selalu dah kawan. Dengan tu time secondary school dah dengan kawan. Primary school tak ada keluar meh, duduk rumah Sama. Secondary school baru macam okay baru keluar. Tapi pukul 6 dah call. So jangan call dulu okay. Mak dah call saya mana nak pergi. Yeah, so usually kalau kita plan dengan budak-budak secondary kita usually aim the 3rd or the 4th week lah, the last week of raya. Correct. That's where semua dah family dah habis jalan dah Droville kecoh satu ramai-ramai. Tu ingatlah lagi Fuad ni ringtone. Aku memang pencinta. Sudahlah. Cerita 15 tahun yang lalu. Cerita apa tu lagu tu? My Heart. My Heart lah, cerita bukan My Heart. Aku tak tahu lah. Itu bahasa Acha set, apa nama dia? Acha set trip. Acha mau Acha tak. Bodoh dia. So the lagu tu ketengah hot and then dia baru naik lelaki tu Siapa nyanyi lagu tu? Acha set trip. Tu perempuan aku tak tahu lah. So yeah. Irwansyah lah. So nyanyi lagu tu. Acha tu perempuan dah. Salah. Polo. Yeah, so Nanti you shut your face lah. you catch up with me. So yeah. Tu kita dulu jalan raya macam dulu semua tak ada botol lagi. Naik bas. Dulu kira yang ada yang ada couple kan, kira naik bas kena duduk sama-sama. Apa yang kau kapal-kapal? Aku tengok aku kapal. Itu ada jumpa siapa dalam lift kan? Bukan kau. Nanti raya boleh minta maaf lah. Alahai, sensitif pula. Apa lagi tadi aku cakap? Dia kalau tengok aku pukul kau. So kita kan dulu Boleh Spiderman lah. Bismillah. dulu kita naik naik bas je kan? Naik bas lah, train. Train tak ada lah. Tak, kita semua rumah daerah Jurong. Mana ada naik train semua. Naik bas. First house dulu siapa? Kau ingat? Tak ingat lah. Ni cerita lama Aku rasa ni. kau lah siapa first. Tak lah. Adalah. Cik. Mau kecil lah. Aku. Ya. Tak ada. Aku tak boleh accept. Kapel. Cakap couple. Sudahlah gitu. Yelah dulu kira secondary Ada ni kamera ada tau. Ini replay nampak betul kau gini tau. Nak saya geram aku. Okay, kita dah ni apa kan lama beraya. Sekarang apa raya macam mana? Maksud kau hidup kita ke kau cakap pasal around Singapore ni macam mana raya sekarang? Sekarang hidup kau sekarang raya macam mana? Different Aku lah. kan? Different apa? Dah kau dah jadi bapa. Suami. Lain. Okay. So macam first day raya usually I will go to my mom's place pasal dia dekat sini. Sini je? Sini je. Okay. So my mom's place gitu. My mom's place, my parents' place first, and then we head to me and my wife will go to my mother-in-law place first. Mak bapa my wife. First mana ni? Tadi aku cakap mak kau. Okay, mak aku. Then after that to my second. mother-in-law. And then after that, then we move to my grandparents' place. Dekat Red Hill. Kau busy Ini baru aku dapat rasa busy. aku raya jalan. Dia macam dia macam tak duduk satu tempat. Sekarang baru tahu maknanya berjalan tau. Dulu kan raya. Macam aku pula first day minta maaf dulu dengan isteri. Tu kat rumah lah. Raya. Salam cium tangan. Angkat junjung tinggi. Darah bodoh. Kau nak cakap bini kau pendek? Ya aku salah aku gini lah. Babe minta maaf cepat. Tak lah. Okay. Tak. Like my dad dah tak ada lagi kan. So mak aku tinggal dengan aku. Aku cakap mak aku, okay mak, kita minta maaf nanti mak keluar dulu. Minta maaf aku last kat rumah lah balik. Dulu first. Aku cakap mak nanti last. Orang dah pasal tak ada orang. Orang akan datang rumah aku lah. Aku cakap dengan adik aku, korang duduk dulu, korang stay put sini, aku yang keluar. So diorang tak keluar?
Tak keluar. Oh, ada orang datang rumah? Yes. So aku akan pergi rumah mentua aku kat Gombak. After that kita akan jalan sampai Choa-Chu-Kang, Kek Hong, pergi dalam 2-3 rumah. Rumah makcik-makcik Fi, sebelah bapak dia. Aku dah kata, okay Vi, It's time It's time more Go back to my house. Because my house got people 3 PM must go back already. 3 PM? Asal? Dah ada orang nak datang. Jadi kena pakcik aku. Pasal mak aku ada 12 adik-beradik. Ya, sama-sama. Mak aku 13. 12 adik-beradik. So nantinya datang saudara mara tak tahu sepupunya mana, aku boleh pening. Macam ni, mak aku dah cakap, mak aku dah masak untuk 60 orang punya makan. 60? Duk, kau dah boleh buat tunang punya ni, tunang? Aku dah extend rumah aku jadi macam chalet. Okay. So macam itulah busy dia. Aku cakap bila aku, okay, kita nak kena patah balik. Ya gitu lah. Yeah, that's the thing. Bila you have a parent that is staying with you lah, that's why dia orang datang. Macam because for us, macam kita dah ada rumah sendiri, but kita tak ada orang tua dengan kita. Kita yang pergi rumah orang, not orang datang. So actually persiapan raya aku untuk kat rumah actually tak rabak sangat. Aku rabak ni. Yes, kau pasal banyak orang datang. Yang mungkin yang datang rumah aku pun is members, kawan-kawan raya. Okay. But saudara mara yang muda-muda yes lah. Tapi yang tua-tua tak lah. We go there. Macam aku aku macam ada banyak orang tuanya datang lah. Macam ni sepupu mak aku datang. So anak-anak dia pun aku dah lama tak nampak. Aku pengen 2 pupu 3 pupu lah. Kupu-kupu Nabila Uda. Nanti datang rumah aku juga. Oh ya. Habis Mrs dengan aku jiran. Cakap boleh. Oh ya. Orang percaya saya nanti. Bodoh lah. Itulah persiapan untuk yang hari raya yang sekarang ni lah. Sekarang lah Kau rasa budak-budak sekarang masih ketuk pintu rumah orang? Try lah. Tak ada lah. Orang ketuk pintu rumah aku. Aku confirm ni man. Cakap je gila. Aku nak kepala budak. Confirm orang lari. Aduh. Biar abang rally sikit lah. Rally sikit. Tak, aku tahu aku buka. Nak kekek lah tu. Tak, sekarang aku rasa parents control lah. Kita punya time ni sekarang ni. Kita kan control budak-budak. Tak, aku rasa bukan pasal control. Aku rasa it's too high tech yang budak-budak sekarang tak suka keluar rumah pun. Keluar doakan. Dulu kan kita kalau nampak basketball court pun kita main bola. Apatah lagi street soccer court, betul tak? Sekarang street soccer court bawah rumah aku tak ada orang main pun. Tak ada. Marilah kita main bola kejap. So it's like budak-budak sekarang likes to stay home and TV, YouTube, main game pun dengan members pun online, berbual dekat headphone dengan mic. So I think raya pun they don't even though it's called like duit raya, right? Boleh penau je kot. Sekarang siapa nak datang rumah duit raya boleh. Aku kasih live TikTok wadidau dulu. Baru kasih duit lah. Kenapa nak buat gitu lah? Buat gitu kita buat. Anak saudara aku ramai. Orang kalau ketuk nak duit raya, kita suruh buat itu. Wadidau. Kau tak buat, tak payah lah. Orang mesti cakap apa sah wadidau. Korang pergi tengok kat ni yang Indonesia buat wadidau. Aku nampak tadi budak Singaporean buat 4 orang. Cute gila. Aaron dah buat macam mana? Itulah dia episod kita untuk hari ini. Berapa hari raya ni? Berapa hari lagi nak raya? Korang macam mana kalau persiapan raya Jaga buat kuih juga. Jangan hangus. Jangan tertidur. Tahu bulan puasa memang senang kita nak tertidur ni. Setan banyak. Setan banyak. Setan kena ikat. Itu kau cakap lah. Okay. So sebelum apa-apa kita akan jumpa next week. By the time next week dah raya. So dah next Friday dah raya ke berapa. So kita ingin menyusun 10 jari, ingin minta maaf kepada semua pendengar. Kalau kita ada terkasar bahasa, memang selalu terkasar bahasa. Bukan selalu kita kasar bahasa. So kita minta maaf dulu. Nangis. So kita sangat-sangat menghargai support anda semua. Apa? Puasa. So kita minta maaf zahir dan batin. Thank you so much for all the support. And selamat Hari Raya. Guys, saya pun nak mengucapkan selamat Hari Raya. Dan juga nak mohon maaf 10 jari 2 tangan ini kepada semua pendengar Ria lah. Semua pendengar. Dan
Penonton nak kekek lah tu. Kalau kawan-kawannya saya kacau-kacau selalu tersebut nama kan, saya tak maaf lah. Kalau kita tersebut nama ke apa kat sini yang korang tak happy, kita bergurau, minta maaf lah ya. Dah raya ni. Selamat Hari Raya semua. Raya. Kalau ingin jual beli atau sewa rumah, jangan lupa sila hubungi Frida Ejen Masyarakat di 91824201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat, kalau tipu tidak berkat. Selamat Hari Raya. Raya raya raya. Raya. Sekali. Raya raya raya. Bye guys.